Jangan kita anggap ni kadang-kadang salah faham lah tempat kita. Ni satu penyakit juga. Pak kita ni kalau tak serupa dengan kita cak Wahabi selalu. Padahalnya tak ada kena mengena hak tu Wahabi tu. Wahabi tu benda baru. Wahabi tu hak dalam hadis ni, kalau kita tengok dalam hadis ni, ketika tak tahu mana Wahabi, ada ke tidak cara yang seumpama itu. Dengan sebab itu kita apabila kita tak mengaji molek, kita jadi buruk sangka terhadap sesama Islam kita. Seseolahnya kita berasa hak duduk meretah Mekah tu hak tak betul. Sebab tu lepas sembahyang masing-masing cabut gitu, imam pun tak berdoa. Kita kata dia tak betul pula, padahal dia tu tak betul. Dia tak betulnya. Kalau tengok pada hadis gitulah betul. Soal kalau kita nak buat lagu lain, boleh kira hak tu, tapi kita anggap hak betul tu sebagai tak betul pula. Dan kita pandai sero pula, menyebabkan jadi tawar hati kita. Nak ikut dia kerana kita anggap dia jahil ke dia apa. Itu berat lagi lah. Sebetulnya gitu dah. Sepuluh Madinah, 10 Mekah buat betul lagu tu lah sebenarnya. Dia tidak larang siapa-siapa nak doa lepas pada tu nak wirid ke apa, ikut lah, tak larang. Cumanya buat secara jama'i, secara berkumpulan dengan tetap. Apa lagi baca doa tertentu hak tu semua. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah tu semua. Tak ada hak lain soalnya. Tak kurang-kurangnya kita jadi meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Takut jadi gitu. Bukan tak boleh hak tu, boleh. Doa ni bebas kita, tak apa. Nak doa hak tak ada dalam sunnah pun tak apa. Tetapi dengan mengikat diri kita dengan tetap gitu tak boleh. Dia kena ada nas, yang terang. Sekurang-kurangnya supaya kita kata dalam sembahyang subuh, hari Jumaat tu kan, sembahyang subuh tu baca surah Sajdah tu. Baca, kalau katakanlah dia baca semua lagu tu, tak apa. Pasal apa? Ada dalil? Tak ada dalil, tak apa. Kalau seorang tu ibadat sepuak kita ni lah, tu betul, tak salah. Walaupun orang mazhab lain kata apa yang terikat gitu semua tu, tapi masih khilaf lagi. Di kalangan ulama Syafi'i dia kata kuat tu hak tu dan acap kali, sehingga kalau seseorang tu nak buat semua pun tak apa. Tak apa, hak lagu tu tak apa, memang ada hak tu. Tetapi kalau hak tak ada, kita buat dengan tetap, tu larilah sikit. Apalagi dengan kita pandang seruh pula kepada orang yang tidak buat gitu. Tu tak kena tu. Tak kena. Kita tuduh dia macam-macam pula. Tak kena tu. Cuba kita perhati di sini. Qala fil bada'i', dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Dia kata apabila imam selesai daripada sembahyang, ini kita terjemuh selalulah. Mana ada kitab ni boleh tengok muka surat 263. Kalau seseorang imam tu selesai daripada sembahyang dia, maka boleh jadi sembahyang tu ialah sembahyang ia tidak ada sunat selepasnya, atau boleh jadi juga sembahyang tu ada sembahyang sunat selepas dia. Boleh jadi dua kemungkinan. Kalau sembahyang tu sembahyang yang tidak ada sunat selepasnya, seperti fajar, asar, maka kalau imam nak bangun, dia boleh bangun. Gila ni. Wa in syaa qa'ada fi makanihi. Kalau dia nak duduk situ tempat dia tu, boleh. Dia boleh duduk yashtaghilu bid-du'a. Dia duduk berdoa kah? Boleh. Li'annahu la tatawwu' ba'da hatain as-salatain. Kerana tidak ada sembahyang sunat selepas daripada dua sembahyang ni. Dia berdoa ini, dia berdoa, boleh. Kalau dia nak bangun kisah, apa dia kata tadi? Kalau dia nak bangun lalu, boleh. Tak ada satu. Boleh. Tidak kata syarat kalau tu imam kena doa, kena begini-gini. Kalau tak buat hal tu jadi satu kesalahan pula. Tak kena tu. Tak kena. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab dia tidak suruh lagu tu. Hak tu boleh. Nak duduk doa boleh. Nak pergi lalu boleh kalau dia perlu. Bahkan kita tengok ni bukan sinilah, tempat lain. Nabi SAW sering kali lepas sembahyang dia bangun gila. Kalau dia ada keperluan alik kanan, dia gelek kanan. Ada keperluan alik kiri, dia gelek kiri. Gitu. Tak ada terikat. Sebab apa tak ada sembahyang lepas pada dua sembahyang ni?
Tak apa kalau dia nak duduk pun. Cuma makruh kalau dia duduk dalam keadaan orang yang menghadap kiblat. Menghadap kepada kiblat, dia tidak pusing seperti kata dalam hadis tadi. Dia tidak pusing, itu makruh. Dia duduk betul gitu. Takut keliru orang di belakang nak mari. Dia tak boleh duduk lagu tu. Tetapi dia kena menghadap orang ramai ni dengan wajahnya. Mana dia pusing, ikutlah sebelah ke, ataupun dia menghadap betul. Tak apalah, lepas pada tu orang tak ada semaya dah. Kalau dia nak, kalau di hadapan dia tu, bila dia paling tu menghadap betul ala makmum tu, tak ada orang duduk semaya di belakang menghadap dia tu. Kalau dia nak mengiring saja, tidak betul-betul menghadap kepada makmum, mengiring saja, boleh juga. Lagu tu tak apa juga. Lepas tu ulama berselisih pendapat tentang hak musim tadi. Kita ayat dah lah. Ada kata balik kanan musim, itu ambil berkat lah, menganan. Ada yang mengatakan boleh balik kiri pun boleh juga. Sebab apa? Kalau balik kiri dia akan jadi kanan dia juga balik tu bila dia musim. Dia kata dari sini. Setengah ulama mengatakan dia boleh pilih. Dia nak lagu mana, nak balik kanan pun boleh, nak balik kiri pun boleh. Inilah yang betul. Hak boleh pilih tu. Ikut nak pusing ke mana. Sebab maksud daripada berpusing itu ialah untuk menghilangkan kekeliruan. Kekeliruan yang mungkin timbul kepada orang di belakang ni. Orang duduk ingat dia tak habis lagi sembahyang, maka tak kebir ikut dia. Padahalnya dia sudah habis dah. Sebab dengan berpusing kok tu kok ni, kau siapa maksud tu? Siapa maksud tu? Maksud nak menghilangkan kekeliruan itu ada. Siapa? Maka tak apalah, pusing ke mana-mana pun. Kalau dia kata di lepas semaya tu ada semaya sunat, ada hak sunat, yukrahu lahul mukthu qa'idan, makruh dia duduk situ. Tu imam duduk situ. Dan makruh hak duduk lagi situ tu, ini ada diriwayatkan daripada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu. Makruh duduk tu. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Imam Abu Hanifah ni, Bada'i' sana kitab Imam dalam mazhab Hanafi. Sebab kalau mengikut dalam mazhab Hanafi ni, lepas semaya tu molek, semaya sunat lalu. Hak semaya ni ada semaya sunat lepas dia tu. Kalau ada semaya sunat, misalnya Zuhur, Isya dan sebagainya, hak ada sunat selepas dia tu. Hak semoleknya lepas sudah semaya tu bangun, semaya lalu sunat. Ini mengikut dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Syafi'i pun lebih kurang tu juga. Cuma dia boleh, dia lebih afdal semaya sunat ni di rumah. Kalau mazhab Syafi'i. Lepas tu orang kata imam kena duduk lama. Duduk lama tu sebenarnya dia ambil daripada dalam Abu Daud ni akan datang, kita akan jumpa. Bapa dia sebut situ dalam hadis tu, Nabi SAW duduk lama dengan sahabat-sahabat dia. Nak suruh orang perempuan tu tubik dulu. Kalau semua kita semaya ni hak lelaki, tak perlu tunggu siapa-siapa dah. Nak bangun pergi lalu pun tak ada satu. Dah kata wirid lepas sembahyang ataupun zikir lepas sembahyang, kita tidak syarat kena duduk cokoh di tempat tu, tak syarat gitu. Belajar jalan pun boleh, asalkan lepas sembahyang. Dah saat ni kita sudah sembahyang, lepas tu kita nak baca lah beberapa zikir yang Nabi SAW ajar lepas sembahyang, kita boleh baca, boleh belajar jalan. Tidak kata syarat kena duduk situ. Itu banyak orang kita dia keliru lah benda-benda gini. Walaupun benda ni benda kecil, nampaknya, tetapi kadang-kadang apabila diperbesarkan, diikat, jadi susah juga. Supaya juga orang kita kalau kata berdoa ni tak mesti nak angkat tangan. Tak mesti angkat tangan. Bukan makna tak boleh angkat tangan. Boleh dan molek angkat tangan tu. Tetapi bukan semesti semua tepat. Apabila kata doa ni mesti angkat tangan lalu. Orang kita ni setengah-setengah dia, setengah-setengahnya dia faham gitu. Bila kata doa kena angkat tangan lah. Tak mesti. Doa nak bawa kereta, doa nak naik motor misalnya, doa naik kenderaan lah, kena angkat tangan dulu. Tak. Tak payah angkat tangan hak tu. Faham Nabi SAW kata doa hak molek di hujung sembahyang tu, di akhir sembahyang tu. Angkat tangan. Tak angkat tangan hak tu. Bahkan tak boleh. Nabi SAW tak boleh angkat tangan. Haram angkat tangan hak tu. Semua ulama kata lagu tu. Ada ketikanya tak boleh. Bukan kata kalau doa ni mesti angkat tangan.